Baru test UPT positif tapi panik sebab terskip folic acid. Makan telur separuh masak dan minum air bergas. Bahaya ke untuk baby? Jom saya explain. Ramai ibu risau. Tapi jangan stres dulu. Ada beberapa benda yang korang kena tahu. Yang pertama, terlupa ambil folic acid. Ada risiko ke? Jangan panik tapi kena start ambil sekarang. Folic acid sangat penting untuk perkembangan otak dan saraf janin, terutama dalam trimester pertama. Kalau tak cukup folic acid, boleh tingkatkan risiko spina bifida, kecacatan tulang belakang. Tapi kalau baru skip beberapa hari, tak perlu overthinking. Segera mula balik ambil folic acid 400 hingga 600 mikrogram sehari. Boleh juga ambil makanan tinggi folat seperti bayam, brokoli, avokado dan kekacang. Kedua, makan telur separuh masak. Ada kesan ke? Telur yang kurang masak boleh mengandungi bakteria salmonella, menyebabkan keracunan makanan. Kalau muntah dan cirit, ni boleh risikokan janin. Kalau dah terlanjur makan dan tiada simptom pelik, tak perlu risau sangat. Tapi elakkan makan lagi selepas ni. Pastikan makan telur yang dimasak sepenuhnya, kuning dan putih dah betul-betul keras. Yang ketiga, minum air bergas. Bahaya ke untuk janin? Tak bahaya secara langsung, tapi tak digalakkan. Air gas ada gula tinggi, kafein dan bahan kimia yang boleh ganggu kesihatan ibu dan bayi. Kafein berlebihan boleh tingkatkan risiko keguguran, had maksimum 200 mg kafein sehari. Kalau dah minum sekali dua, tak ada kesan besar tapi lebih baik kurangkan atau stop terus. Gantikan dengan air putih, jus segar atau air kelapa untuk hydration lebih baik. Jangan panik kalau dah terlepas folic acid, makan telur separuh masak atau minum air gas sekali dua. Yang penting, mula jaga pemakanan dan ambil nutrisi yang cukup macam Efforty Mama dari sekarang. Ibu-ibu lain ada pengalaman macam ni? Komen dan share pengalaman korang.